Saya rupa-rupanya anak saudara kepada Maharaja Vajiralongkorn. Baru-baru ini, tular satu hantaran di media sosial yang mengundang kemarahan ramai apabila seorang individu dipercayai guru menghina mangsa tragedi bas ekspres melibatkan 15 penuntut UPSI. Lelaki itu didapati mengeluarkan kenyataan keterlaluan mendakwa pelajar UPSI meninggal dunia dalam keadaan hina kerana berhutang dengan PT-PTN. Lebih melampau, individu itu turut menggunakan kata-kata kesat serta menghina nama institusi UPSI dan pelajarnya dengan menyifatkan mereka sebagai takbur dan mempermainkan akronim UPSI. Selepas menerima kecaman hebat dari pelbagai pihak, individu bernama Khalid Yunus akhirnya tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Walaupun permohonan maaf itu telah dibuat, rata-rata warganet dilihat masih tidak berpuas hati. Jelas netizen, dia sebagai pendidik tidak menunjukkan teladan yang wajar. Lebih membimbangkan, pendedahan bahawa Khalid mengalami masalah skizofrenia iaitu sinonim dengan pemikiran yang tidak teratur dan mengalami delusi atau halusinasi pendengaran yang turut membangkitkan persoalan mengenai kelayakannya untuk terus berada di institusi pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan satu laporan lengkap disediakan berhubung tindakan seorang guru yang membuat hantaran jelik berkaitan naas tragedi yang meragut nyawa 15 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris di Geri Isnin lalu. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Khairuddin Abu Hanifah berkata, laporan lengkap itu perlu disediakan pejabat pendidikan daerah selaras dengan surat perkeliling yang dikeluarkan oleh KPM berkaitan pengurusan isu. Menurut beliau, siasatan mendapati pemilik akaun Facebook tersebut merupakan seorang pendidik yang bertugas di salah sebuah sekolah menengah di negeri ini. Saya nak kenal diri saya. Saya rupa-rupanya anak saudara kepada Maharaja Vajiralongkorn, Thailand. Vajiralongkorn tu sepupu kepada ayah saya rupanya. Dia. Jadi sepupu. Mak saya dengan ayah saya ni dia kahwin sepupu. Baru saya pun baru tahu. Tapi wajah-wajah Vajiralongkorn dengan bapa saya ni seirah lah. Biarlah hatunya. Saya tak bergantung kepada Vajiralongkorn pun. Saya bekerja sebagai guru. Kru lah orang Thailand kata, kru di kerajaan Malaysia menggunakan kelayakan akademik yang tak berapa cemerlang pun. Yang atas pagar ada repeat paper lagi. Saya repeat paper BM saya repeat. SPM ambil sekali lagi BM Julai. Dari 7 mula-mula, dari 7 D lah. Dapat D je BM Julai. Kemudian saya baiki keputusan SPM saya ambil BM Julai, dapat C5, dapat C5. Cukuplah 5. Jadi saya 5C lah, 5C. Sekiranya saya walaupun saya 5C zaman SPM 98 dengan bakat main muzik saya ni bukan hasil kerajaan Longkorn ke, hasil kerajaan Sultan Kelantan ke, Sultan Johor ke, Sultan Pahang ke, bukan. Saya gitar saya beli, saya curi duit nenek saya, tahu, RM50 saya curi. Saya pernah curi duit gitar, duit arwah nenek saya bernama Mariam, saya curi duit dia RM50.